Okey, minyak kurma duha ni dia boleh buat apa? Contoh macam ni, ada minyak dia sikit-sikit. You all nak buat apa? Jangan buang. Ambil kurma biasa, you all calit, makan balik. Ambil kurma, ajwa ke, ni katakan saya kismis. Saya makan kismis tau, kismis hitam. So apa saya buat, ni minyak dia. Sekejap. Sebab saya tahu minyak tu ada herba. Nampak tak berminyak? Okay. Ataupun pisang kalau tak ada sangat. Pisang pun jadilah. Nasi boleh. Roti boleh. Nampak tak minyak bertakung tu? Nampak tak? Sengaja saya bagi ekstra supaya orang boleh berjimat dengannya. So minyaknya kau salit. Kalau nasi-nasi lah, tak rasa apa pun. Tapi kalau orang yang kata aku tak mampu nak beli terpura, tapi aku ada buasing, ambil minyak ni nok, letak dekat buasing, kecut buasing. Lepas tu lagi satu nok, kau ada nanah banyak dekat bisul. Apa buat? Luka ke? Letak dekat situ. Kau tengok nanah, kecut nanah, luka pun cepat sembuh. Ni tangan, ini luka ada nanah. Jangan pula kau masukkan dalam lubang ni. Ni luka, ni berlubang. Ni kencing manis lah katakan, berlubang. Jangan masukkan dalam lubang ni. Kau masukkan dekat, kau letak minyak tu dekat keliling dia. Keliling dia, kosan dia. Subhanallah, kurma duha ni.